Sampai bila kita nak tanggung isu ni seorang-seorang? Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris perwira dulu. Assalamualaikum. Sampai bila kita nak tanggung benda ni seorang-seorang? Siapa yang sayangkan negara, tengok PTT ni sampai habis. No more Rifuzilat! No more Rifuzilat! No more Rifuzilat! No more Rifuzilat! No more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, kami permintaan segera kepada kerajaan Malaysia dan masyarakat antarabangsa untuk menyediakan dokumen kad UNHCR untuk anak-anak kami. Jika tidak, sediakan penyelesaian yang berkekalan untuk mangsa genosid yang terkorban dalam kemasukan 1992, pelarian berdaftar dan pencari suaka Malaysia. Terima kasih dan salam sejahtera. Malaysia bukan negara penandatangan Konvensyen Pelarian 1951. Namun, selama puluhan tahun, kita tetap membuka ruang atas dasar kemanusiaan. Persoalannya, sampai bila Malaysia perlu menanggung beban ini seorang diri? UNHCR sering bercakap tentang hak pelarian. Tetapi bagaimana pula dengan hak rakyat Malaysia? Hak untuk mendapatkan pekerjaan, keselamatan, kemudahan awam dan kehidupan yang lebih terjamin. Rakyat Malaysia tidak menolak kemanusiaan, tetapi rakyat Malaysia juga berhak menuntut penyelesaian. UNHCR tidak boleh sekadar mendaftarkan pelarian dan mengeluarkan kad, kemudian membiarkan negara tuan rumah menanggung segala kesannya. Sudah tiba masanya UNHCR dan masyarakat antarabangsa mengambil tanggungjawab yang lebih besar. Penempatan semula ke negara ketiga perlu dipercepatkan dan usaha mengembalikan pelarian ke negara asal apabila keadaan mengizinkan perlu dilaksanakan secara serius. Malaysia bukan kamp pelarian dunia. Kemanusiaan sering berjalan seiring dengan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat. Jika dunia benar-benar prihatin terhadap nasib Rohingya, dunia juga perlu berkongsi, bertanggungjawab, bukan menyerahkan semuanya kepada Malaysia semata-mata. Isu Rohingya ni dah menjadi parah menanah yang sangat teruk. Aku bukan benci sangat Rohingya ni, tapi Rohingya ni mendatangkan kebencian tentang keselamatan dan juga kedamaian, ketenangan dalam negara ni. Mereka tak ada hak nak bekerja ataupun tak ada hak untuk mendapat pendidikan. Tetapi apabila mereka curi-curi buat, ada puak-puak yang mempunyai kuasa yang manipulate benda ni untuk menjadikan makanan mereka hari-hari. So benda ni sebenarnya menyebabkan masalah sosial yang lebih besar apabila orang yang mempunyai kuasa manipulate undang-undang semata-mata untuk temolok mereka sendiri. So aku minta semua orang di sekeliling ini untuk bersama-sama menekan, mendesak agar pelarian Rohingya ini diberi peluang untuk terus hidup di negara ketiga, bukannya di Malaysia. Memberi hak bekerja di Malaysia kepada puak-puak Rohingya ni adalah satu malapetaka yang amat-amat besar kepada negara. So aku menyeru kepada kerajaan hari ini melihat perkara ini dengan lebih tulus dan jangan semata-mata untuk menyedapkan hati seperti mana yang dilakukan oleh banyak Perdana Menteri dan pemimpin politik sebelum-sebelum ni. Ingat, kalau kita tak letakkan satu titik penamat dalam isu Rohingya ini, aku percaya akan datang puak-puak Malaysia yang nak Rohingya ni duduk dengan mereka asalkan mereka boleh jadi kaya raya. Dan dia akan menidakkan hak kita sebagai warga negara Malaysia, menidakkan hak anak-anak kita untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, menidakkan semua hak kita dalam negara ini. Jangan ada pemimpin-pemimpin Melayu yang sanggup
nak bersaudara ataupun bersahabat ataupun menjadi duri dalam daging yang nak memberi semua keperluan kepada kaum Rohingya kononnya atas dasar kemanusiaan. Hampa sedang merosakkan negara ini. So, aku rasa semua pihak berwajib tolonglah buka mata. Bukan sekadar, bukan hanya di tempat aku saja. Di satu Malaysia ni semua ada Rohingya yang menyebabkan berbagai-bagai isu dan berbagai hal mereka lakukan. So, itu saja aku nak cakap. Kerana kita terlalu baik, so bangsa asing pijak kepala kita. So, ini adalah contoh yang kita nampak depan mata. Kalau hampa masih lagi berdiam diri, masih lagi dialunkan dengan perkara-perkara yang memecah belahkan masyarakat dalam negara ini, terserah pada hampa. Itu hak apa pilihan hampa. Tapi jangan jadi bodoh, menggadai negara ini atas niat, atas usaha yang dilakukan oleh UNHCR untuk menghancurkan negara ini atas tiket kemanusiaan. So aku harap semua orang faham, semua tetap mendesak agar pelarian Rohingya ini dihantar pulang ataupun dihantar ke negara ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya.